Baik, berkenaan dengan isu orang bujang tak dapat pembayaran STR bagi tahun 2026 nanti, okey, maklumat yang tersiar dalam belanjawan.gov.my itu benar sebab itu merupakan laman web rasmi antara laman web rasmi milik Kementerian Keuangan berkenaan dengan belanjawan. Okey, dan paparan yang terpapar tu memang jelaslah menunjukkan golongan bujang tu tak ada pembayaran untuk semua fasa lah bagi tahun 2026, tak ada. Kosong, dash. Walau bagaimanapun apa yang dinyatakan dan apa yang dibentang dalam belanjawan tu menjurus lebih ke arah SARA. Okey? Jadi sekarang ni kita nak tahu dengan terperincinya, kita kena tunggu daripada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri selaku agensi yang mengurus dan melaksanakan pembayaran STR kepada penerima-penerima STR. Jadi kepada golongan bujang semua, relax bawa sabar dulu. Jangan kita cepat marah-marah kerana sesuatu jadual yang lengkap fasanya sekali tu hanya akan dikeluarkan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, segala butiran-butiran pun akan dikeluarkan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri. Bukan nak beri harapan palsu, tapi untuk kita bersabar, kita tunggu sebelah pihak lagi bercakap, iaitu pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kalau pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri pun mengeluarkan jadual yang sama, tak ada pembayaran, maka barulah sesahih-sahih dan sesahih-sahihnya tiada pembayaran untuk golongan bujang. Okey? Jadi kita kena faham, admin baru lepas tengok balik segala pembentangan belanjawan. Yes, bila masuk bab bantuan tu hanya tertumpu kepada SARA. STR tu kurang sikit. Okey, tapi kita tunggu dan lihatlah semoga ada lah Semoga ada untuk golongan bujang untuk STR 2026 ni. Sebab tak adil sangat nampaknya. Kalau bujang tu hanya dapat SARA saja. Tak adil.